Okey. Walaupun aku akan jumpa Melaka dulu baru Johor. Tak, aku akan balik rumah dulu. Baru pergi ke Melaka. Sama macam dulu masa aku belajar kat Samarahan. Daripada Samarahan, kalau aku nak balik ke Rimbang, lepas tu aku ada urusan di Miri. Okey. Sama ada dulu adik aku sekolah kat Miri kan. So kadang-kadang cuti sekolah sama. Pergi ke Miri. Aku akan balik dulu. Baru kau pergi ke Miri. Besoknya bangun baru pergi Miri balik. Apa tujuan kau buat? Aku tak tahu doh. Dia macam habit lah. Aku jenis tak suka menyanggah pun. Sampai sekarang. Contoh aku nak balik rumah ni. Lepas tu ada orang contoh kirim McD ke apa. Aku akan balik rumah dulu. Baru pergi McD. Kau tak macam tu ke dah? Aku tak. Aku jenis aku cari yang mana paling senang. Faham. Kalau contoh lah, kalau aku orang nak kirim McD sepanjang perjalanan aku, kalau aku jumpa McD dulu, aku pergi McD dulu, baru aku balik. Faham. Kalau aku balik maksudnya aku tak pergi lah. Faham. Maksudnya aku tak normal lah Tak, bukan. Ni preference masing-masing lah. Itu. So aku rasa sama juga macam contoh aku nak pergi 7E. Dalam pada masa yang sama aku nak balik. Tiba-tiba pergi